Industri filem tiba-tiba jadi kecoh bila satu filem yang tak semena-mena kena tarik daripada sinema. Apa cerita? Filem konspirasi arahan Kasau Bakar ni sudah beberapa hari di sinema. Filem yang berkisahkan tentang SPRM ni one of the kind lah aku rasa dalam sinema. So sebelum ni Kasau Bakar pernah terlibat dengan series SPRM, tapi mungkin ia berbeza lah dengan di filem di sinema. Follow rapat dengan filem ni sebab filem ni kebetulannya syuting selepas filem Budak Bola. So dilakukan oleh Datuk Adi Putra juga. So masa-masa filem Budak Bola, Datuk Adi Putra dia committed untuk buat facial hair, ada janggut sikit kan. So untuk watak dia, kemudian untuk konspirasi dia buang facial hair, dia buat badan yang berbeza. So aku sangat follow rapat kepada filem konspirasi ni lah. Dan aku juga mengenali Kasau Bakar, Abang Ismail Daniel dan so on, semua tu pernah berjumpa beberapa kali selepas filem di selepas syuting lah. So, apabila aku tahu filem ni ditarik oleh produsernya iaitu Elite Films Entertainment dan co-producer Asia Tropical Films. So aku rasa macam aku terkejut jugalah kenapa kan. Sebab kita sudah tahu yang memang filem ni agak sedikit kontroversi dengan dialognya, dengan isunya, dan aku juga tahu melihat juga filem ni sepatutnya mungkin lebih sesuai ditayangkan kemudian, tapi dikeluarkan lebih awal. Mungkin ada kaitan juga dengan Tan Sri Azam Baki yang baru keluar bersara juga. So mungkin ada faktor-faktor itulah, kita tak tahu, tak pasti. Tapi yang aku nak cerita kat sini adalah tindakan penerbit yang tidak berkomunikasi dengan dia punya kru, dengan pengarah, dengan pelakon apabila filem ni dia nak tarik keluar. Sebab mula-mula sekali yang kita dapat statement adalah daripada Finas yang mengatakan itu adalah tindakan ataupun kemahuan produser itu sendiri untuk mengeluarkan filem itu daripada sinema. Kemudian hari ini kita dapat statement daripada penerbit, dia kata dia terpaksa keluarkan. Dia tak beritahu sebab. So lagilah netizen, wartawan semua buat andaian, mungkin ada kesakan pada orang itu, entiti ini atau dan sebagainya. Sebab filem yang berkaitan dengan agensi kerajaan ni memang ada risiko-risiko tertentu. Kita tak tahu kenapa produser tu bertindak demikian. Tapi apa yang kita boleh belajar di sini adalah penerbit harus berkomunikasi dengan frontman macam pengarah, pelakon supaya diorang tahu apa yang terjadi dan mencipta satu naratif yang sama. Sebab apabila filem tu tak ditayangkan ataupun ditarik daripada sinema, so wartawan akan bertanya, netizen akan bertanya, dan so diorang tak dapat memberi jawapan. Artis ataupun pelakon tak dapat memberi jawapan kepada wartawan dan netizen kan. So itu membuatkan lagi banyak andaian dan spekulasi akan berlaku di sana dan sini. Apa yang aku nampak di sini adalah penerbit harus bertanggungjawab untuk memberitahu kepada pengarah, pelakon supaya ada bina satu naratif yang sama, supaya tak ada spekulasi lain. Aku harap benda macam ni tak berlaku lagi lah untuk filem-filem lain, terutamanya melibatkan agensi-agensi kerajaan macam SPRM, polis ke. Sebelum ni kita pun pernah ada isu Sheriff yang dikatakan polis di Raja Malaysia tak rasa kurang selesa dengan filem tersebut. Wan Tu Jaga juga. Filem adalah satu wadah untuk bercerita atau mengkritik masyarakatnya ketika ia ditayangkan lah. Itulah tujuannya kan. So kalau ada pihak yang rasa tergugat dengan filem, so maknanya itu adalah satu benda kritikan yang berkesan lah. Tapi bagilah peluang filem itu ditonton kepada halayaknya. Sebab macam kisah konspirasi ni pun baru kutipan tak sampai 1 juta. So ramai lagi orang tak tengok. So tak sampai pun lagi apa yang nak disampaikan oleh pengarah, penerbit kan, pelakon. So sayanglah filem tu kalau tak ditayangkan kepada umum. So aku harap one day nanti mungkin kita boleh tayang balik filem ni
di waktu yang sesuai. Sebab marketing dah berjalan dan bukannya kecil bajet tu kan. So kita pun rasa agak terkilan jugalah sebab duit dah dikeluarkan. So dari segi bukan saja production, sebab production ni pun makan aku rasa lebih pada 5 juta aku rasa. Dan marketing juga agak besar. So sayanglah kalau tak ditayangkan dan dia membazir duit. So baik kita ambil buat filem bajet filem tu buat filem lain. Siapkan filem aku ke kan. Itu yang aku rasa lah dalam konspirasi ni. So all the best untuk filem konspirasi. Aku harap ada titik temu, mungkin ada perbincangan lagi yang di belakang kita tak tahu. So all the best konspirasi. Go Cinema Malaysia.